Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Lina, wartawan TV PSS pada hari ini. Hari ini kita akan buat liputan tentang program pada hari ini, iaitu program gotong royong asrama SMK King Edward ke-7 dan jamuan raya Aidilfitri. Good morning, sir. Good morning. Thank you for coming today. So Most today I'm welcome. going to ask you about program. I want to interview about program today. What do you think about program today? Well, good morning, student. How are you today? Yes, I'm good. Thank you. Okay. Thanks for interviewing me regarding this program, and I think it's a very good move. It's something that we call like gotong royong, where we come here, we clean the place, make it more conducive and more better place for the students and all. And I hope this program will continue regularly. It helps, and everybody coming to do a little bit of spending the effort to clean the place. Thank you. Berkatamu ya Allah, ya Allah, jadikanlah setiap titisan peluh kami dalam bergotong royong ini sebagai amal soleh di sisimu ya Allah. Bersihkanlah hati kami seperti mana kami membersih dan mencetikkan tempat asrama ini ya Allah. Apa maksud mentor? Mentor ini maksudnya adalah ada orang yang akan memimpin kita, ada orang yang akan memandu arah jalan kita, ada orang yang akan sidik dan suka bersama kita. Nama saya Cikgu Razul. Cikgu boleh kongsikan tentang aktiviti program hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini seperti mana kita sudah maklum, sekolah menengah kebangsaan King Edward melakukan aktiviti gotong royong perdana yang bertempat di asrama. Baik, yang kita lihat yang ada kat depan kita ni aktiviti mengecat rak kasut. Sebenarnya banyak lagi aktiviti ni kita buat di atas asrama tadi tu, dan bukan hanya aktiviti mengecat, bahkan kita ada aktiviti membersihkan dom, keceriaan dan juga maintenance di sekitar kawasan asrama. Jadi cikgu rasa program hari ini berjaya atau tak? Alhamdulillah, kita tengok semua orang bekerjasama dengan baik, guru-guru, bahkan ibu bapa pun ada, OE pun datang, PPD, JPN, pengetua dan semuanya turun, dan mereka sangat committed untuk menjayakan program hari ini. Assalamualaikum, dan saya hari ini sekarang saya bersama Cikgu Nur Hayati. Cikgu boleh bagikan pendapat tentang program hari ini? Okey, pada pendapat saya, program hari ini amatlah baik dilaksanakan kerana ia dapat mewujudkan kerjasama dalam kalangan para pelajar bersama guru dan ibu bapa untuk membersihkan dan menceriakan asrama demi keselesaan para pelajar pada hari ini. Cikgu rasa objektif untuk program hari ini tercapai atau tidak? Alhamdulillah, rasanya objektif yang disasarkan tercapai kerana semua pihak yang telah diberi tugasan dapat melaksanakan aktiviti dengan
berjaya dalam kesana. Contohnya dalam bilik ni kami telah melakukan kerja-kerja pembersihan seperti membersihkan kipas, lampu dan menyusun atur semula almari dan juga katil para pelajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Lina daripada TV PSS Pusat Sumber Sekolah. Boleh Puan bagi tahu anak Puan nama apa? Puan berapa? Nak nama glamour ke nak nama penuh? Boleh, mana-mana pun boleh. Anak saya tingkatan 4, Muhammad Adam Haris. Kalau kat sini panggil Apek. Datang Taipei ni dan jadi Apek nama dia. Saya nak tanya Puan, nak tanya pendapat Puan tentang program gotong royong pada hari ini. Kalau pada pandangan saya lah, sepatutnya program ni kena buat sepanjang tahun, bukan kata jarak-jarak. Kalau awal tahun je nak masuk asrama tu pun dah boleh buat dah setiap tahun. So ada peluang untuk ibu bapa tahu keadaan asrama, ada peluang untuk ibu bapa kenal guru-guru dengan warden asrama. So saya rasa peluang yang baik lah. Sepanjang anak Puan macam sekolah kat sini, adakah ni program ni kali pertama Puan join? Memandangkan anak saya waktu awal dulu masuk adalah selepas PKP. Mungkin waktu tu adalah tempoh yang terhad. Mungkin kurang untuk open kepada luar, saya faham. Cuma waktu tu saya rasa di peringkat sekolah mungkin ada gotong royong secara kecil-kecilan. Tapi bila dah selepas tempoh PKP, saya ada tempoh juga gotong royong sebelum tu. Tapi saya rasa inilah paling besar, melibatkan guru, mungkin ada OE, mungkin ada ibu bapa. Saya rasa mungkin program ni perlu diteruskan lah. Jadi Puan rasa program hari ni mencapai atau tidak objektif? Ya, saya rasa sekurang-kurangnya kita dapat lihat apa perubahan pada asrama. Mungkin akan datang kita boleh lebih ada perbincangan lebih detail lagi, lebih terperinci lagi. Kita boleh tambah apa lagi yang keperluan asrama. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Lina daripada TV PSS Pusat Sumber Sekolah. Boleh bagi tahu nama anak? Nama anak Muhammad Ali Aiman bin Abdul Latif, 4 UM. Boleh Puan bagi pendapat tentang program hari ini? Program hari ini bagus untuk mengeratkan silaturahmi antara pelajar dengan ibu bapa dan juga cikgu-cikgu, sambil kita mengemaskan bilik-bilik biar dapat cantik, biar ceria, anak-anak pun senang nanti belajar. Pada pendapat Puan, objektif hari ini tercapai atau tidak? Hampir 80% tercapai sebab ada sikit-sikit lagi yang tak dikemakini kan. Mungkin bahan tak mencukupi kot. Okey, itu saja daripada kami. Sekarang saya bersama Datuk, salah seorang Datuk ataupun OE kita. Tuan, boleh bagikan sedikit pendapat tentang program hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ada gotong royong perdana di asrama Sekolah Menengah King Edward, yang mana ibu bapa datang beramai-ramai untuk membuat beberapa tindakan atau kerja yang saya rasa sangat baiklah untuk pelajar-pelajar asrama. Yang pertamanya saya lihat dia punya hari ini tika plastik getah dipasang setiap bilik. Ini satu pembaruan lah, selain daripada kerja-kerja pembersihan di luar. Dan bagi pihak bekas pelajar asrama, kami datang ni untuk memberi sokongan lah atas usaha yang dibuat oleh pihak sekolah. Dan kami sentiasa membantu sekadar yang mampu untuk keselesaan pelajar-pelajar lah. Masuklah dengan kolah baru, dengan susu gajah yang baru, dan juga sebenarnya semasa COVID lagi, masa COVID bila pelajar-pelajar cuti hampir setahun tu, kami ambil tindakan untuk mengecat ke semua bangunan di asrama ni.
Nanti kita lihat bangunan pun diubah dia punya ceria tu. Itu sumbangan daripada bekas-bekas pelajar lah. Bagi pihak saya dan kebetulan ada hari ini Tuan Zaki, kami ni duduk di sini tahun 70-an. Dah lama sangat lah, 70-an. Saya duduk 75 sampai 81. Dan saya kembali ke asrama ni tahun 92. Masa tu saya bertugas di Mahkamah Taiping. Dan sejak itulah kita telah tubuhkan satu persatuan bekas pelajar asrama. Dan sejak itu kami balik kemari. Hampir setiap tahun lah, sama ada mengadakan program-program dengan pelajar, motivasi, konseling dan juga perjumpaan tahunan lah. Kita ada mesyuarat agung persatuan. Itu sebab hari ini bila saya dijemput, saya datang juga all the way daripada Sungai Merap sana lah. Okey. Jadi pendapat Tuan rasa objektif pada hari ini, program untuk hari ini berjaya ataupun tidak? Alhamdulillah, dengan kehadiran ibu bapa lah. Yang saya lihat tadi, ibu-ibu bapa lah yang tolong mengemas bilik-bilik tu. Tapi yang paling ketara tu, bila ditukar getah tu, dulu kita bawa kasut semua masuk bilik. Jadi itu yang berselera. Jadi hari ni nampak kemaslah sikit. Dia punya tujuan utama tu pada sekarang ini alhamdulillah saya nampak tercapailah ramai ibu bapa yang datang. Jadi boleh Tuan bagi ucapan ataupun untuk macam program-program yang akan buat nanti? Okay. Adakah program yang akan buat lagi nanti macam ni? Diharapkanlah. Pasal ibu bapa ni bertukar. Tahun depan ibu bapa lain kan bila anak keluar. Jadi diharapkan diteruskan lah. Dan bagi pihak bekas belajar, InsyaAllah kita bantulah setakat mana. Hari ini kita ada sumbangkan 2 kipas angin dan juga kita bantulah sikit-sikit daripada sumbangan untuk makan dan sebagainya. Kalau kebanyakan kami tidak duduk di Taiping. Kami yang duduk asrama ni memang duduk luar. Jadi nak suruh bekas belajar datang sini pun tak mudah kan sebab dia orang tak ada tempat tinggal di sini. Terpaksa duduk dia hostel, sewa bilik di mana-mana homestay lah. Tapi insyaAllah lah kalau semuanya dirancang lebih awal, ramai juga yang akan turun. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Beri. Selamat datang. Sekarang kami bersama dengan pihak pengetua Sekolah Menengah Pasti Duit. Nanti kami akan bersama tentang program yang dijalankan iaitu program Jadi apa pendapat pengetua tentang program ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada TV PSS saya rasa begitu teruja pada hari ini kerana kita dapat menjalankan program yang besar iaitu tapi selain daripada itu yang lebih pentingnya adalah tentang mentor. Bermaksud murid-murid tua yang pernah berada di asrama kembali ke sekolah dan memberi semangat bukan sahaja kepada murid juga kepada sekolah. Program mereka ini turun ini bukan saja program turun semata-mata, tapi program turun dengan membantu. Sebahagian daripada makanan kita hari ini ditajar oleh mereka. Tapi itu makan, kita makan habis itu saja. Tapi semangat besar mereka adalah kepada fizikal sekolah. Iaitu kita ada bangunan laluan di sana memang yang telah disumbangkan oleh Persatuan Murid-Murid Tua Asrama yang diketuai oleh Datuk Seri Razak dan bantuan mereka bukan itu saja. Bantuan mereka juga menjelajahi kepada pemberian LCD dan juga TV pintar untuk pendidikan anak-anak warga. Jadi beruntunglah ibu bapa yang anak yang berada di sini sebab selain daripada berada di kita panggil King Palace, sama pun King tak saja King Palace, mereka juga akan diasuh menjadi budak yang baik seperti mana yang kita harap dalam tujuh kerangka utama Kementerian Pendidikan, iaitu menjadikan budak kita, murid kita karamah insaniah, iaitu mereka ada harga diri, harga maruah dan ada ihsan
Dan lebih penting daripada itu, mereka menunjukkan sikap integriti, bermaksud di mana sahaja mereka pergi, mereka akan tetap berdiri dalam kelompok yang benar ataupun berada dalam ikatan seragam. Jauh lebih penting daripada itu, sekarang ini kita membentuk mereka menjadi pelajar sekolah menengah King Edward dalam 3 pilar utama. Pertama, to be a sportman. Kedua, to be a gentleman. Ketiga, to be a scholar. Kita harap program-program begini dapat diteruskan. Saya berterima kasih kepada pihak PKM yang telah melancarkan program yang berjaya. Pada saya, objektif memang tercapai, bukan sahaja tercapai, malah tercapai 110% tercapai. Dan kita harap program ini dapat menggamit ibu bapa, tujuan kepada ibu bapa, dan ibu bapa telah melihat bilik mereka. Satu lagi yang istimewa ialah tentang digital. Sekolah kita ini telah melancarkan, di bawah PKM telah melancarkan program pendigitalan maklumat asrama. Ibu bapa boleh tahu anak dia duduk bilik mana, kaki nombor berapa, cikgu mana yang duduk di bilik dia, apakah kemudahan yang ada tapi telah dirosakkan, apakah perlu bantuan-bantuan yang perlu diberi kepada sekolah untuk semata-mata memudahkan anak mereka berada dan selesa berada di sekolah, di asrama. Maklumlah duduk rumah, satu bilik, satu orang, di asrama, satu bilik, 10 orang. Jadi dengan sumbangan dan perhatian daripada ibu bapa, insya-Allah mereka ini akan jadi anak yang baik dalam tingkah. Tahun depan kita akan adakan lagi program macam ni yang lebih meriah lagi. Kita minta PKM merancang sesuatu supaya dia menjadi satu program yang barangkali akan menjadi etos kepada masyarakat. PPD pun sokong, JPN pun sokong, dan juga ibu bapa pun sokong. Sebab kita telah mengumpulkan pegawai-pegawai besar daripada PPD kita, daripada JPN dan daripada sekolah sendiri, guru-guru kita. Maka secara langsung saya pasti orang JPN akan bercerita tentang apa yang telah kita buat di sekolah ini demi untuk kesejahteraan anak bersama. Terima kasih, jumpa lagi. Hello, bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini sekarang saya bersama salah seorang PK pentadbiran iaitu PK Ham kita, Cikgu. Boleh Cikgu bagi pendapat tentang program hari ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program hari ini objektif kita adalah untuk merapatkan silaturahim di antara pegawai atasan sampailah ke akar umbi, anak murid. Contohnya pegawai JPN kita ada turun, pegawai PPD kita, pegawai PPD pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah, pegawai-pegawainya, dan juga guru-guru kita, guru mantan kita, OE di sekolah, alumni sekolah. Macam tadi ada Datuk Razak dan sebagainya, Tuan Haji Mahyudin pun datang. OE se-Malaysia kita pun turun mengurusi OE Malaysia. Itulah matlamat kita supaya dia orang lebih rapat dengan program dan anak-anak kita di asrama lah. Lebih rapat dan tahu kedudukan dia orang. Ibu bapa pun kita panggil. Ibu bapa sendiri yang akan duduk bersama anak-anak dia orang di dalam bilik ni, dan dia orang sendiri akan gotong royong bersama anak-anak dia orang. Itu matlamat kita. Jadi objektif hari ni kira tercapai ataupun tidak? Alhamdulillah, lebih daripada tercapai. Alhamdulillah. Pasal pegawai, kita tengok para pegawai pejabat pendidikan daerah kita bersama-sama sekali. Bukan setakat dia orang datang ada jamuan raya, dia orang datang bersama-sama membantu. Dia orang pergi tengok tiap-tiap bilik kan. Tadi pagi dia orang ronda tengok apa yang berlaku anak-anak murid kita di asrama. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dan kita sekarang berada salah seorang pelajar asrama SMK King Edward. Boleh kongsikan aktiviti tentang hari ini? Aktiviti hari ini gotong royong asrama macam biasa, semua cat. Lepas tu buat balik semua dom, kemas-kemas. Macam tu. Pukul berapa start aktiviti hari ini?
Lepas subuh ni terus start. Lepas tu, okey. Lagi ada apa nak kongsikan lagi? Kongsi. Tak ada, sama jadi lebih bagus lah. Jadi lagi cantik semua. Terima kasih lah cikgu-cikgu yang tolong, parents-parents tolong. Okey, dah.